Okey guys, assalamualaikum semua guys. So petang ni, hari Jumaat. Okey, dia ikut abang satu tempat kita bawa gambar. Habis tunjuk gambar satu tempat ni yang mereka kita dengar orang bersuluk kan. Tempat-tempat orang yang apa? Geng tarikat. Abang Allah alam tak berani nak cakap pasal isu ni. So abang nak pergi tunjuk apa? Salah satu tempat rumah suluk kira tertua lah. Tapi abang try research dekat Google. Wih, bewok. Abang try research dekat Google. Uish. Abang try research dekat Google. Dia tahu 1940. Tapi bila abang tanya khabar pada penduduk-penduduk kat sini, ada yang kata pada tahun 18 tu memang depa rumah ni memang dah wujud dah. Rumah suluk ni memang dah wujud dah. Gitu, wih ada sungai. Ada sungai belakang abang. So tu. Kat situ ada kebun durian tau. Tapi siapa-siapa yang duduk kawasan Pondok Upih, dia tahulah. Ni. Abang punya tripod berat sangat ni. So orang yang mana duduk Pondok Upih dah tahulah. Orang lama kita tanya-tanya khabar orang Pondok Upih lah. Ada yang bagi tahu kata tahun 18 memang dah ada dah ni. Mana kalau tahun 18 lebih kurang 200 tahun lah no. 200 tahun lebih, 200 tahun lebih Okay, so guys. Habis dah sampai. Ikutkan ni laluan dia. Ikutkan belakang ni laluan dia. Tapi itu lalu kat tepi rumah orang. So malah. Okay, so jom guys. Sampai belakang habis. Jom. Okay guys, so habis sampai dah. Tempat ni bersih lah. Sebab ada kesan motor. Sebab biasa 2-3 bulan sudah. Mereka ada main. Mereka tempat ni terbiar lah. Tempat ni terbiar. Tak tahu sekarang ni siapa yang jaga. Wallahualam kan. Cuma kalau kadang-kadang mereka nak main ada majlis apa. Mereka akan main awal lah. Untuk cuci apa semua tempat ni. Untuk sembuh-sembuh nyamuk apa semua. Okay ni. Dulu salah sila tempat ni. Mereka kata asal-usul semua kayu. Dia kayu semua. Sekarang dia pada buat pembinaan baru. Ada apa? Dia buat batu dah apa semua tu ni. Lah tak boleh pergi lah kat belakang ke. Macam mana nak pergi belakang Sabar. Kita pergi tengok. Habis kukuk kita jumpa papa-papa tanda apa kan. Yang kata istiadat tempat ni ada tahun bila-bila pembinaan ke kan. Dah tak boleh pergi lagi kan belakang. Okay kan. Tu. Habis terapi ikut belakang dia. Sebab ni macam ada laluan sikit. Wah ada ayak. Apa dengar ayak tak? Saya dah lalu kan. Sekarang ni habis lalu kat tepi rumah suluk. Nanti abang tanya orang kampung juga. Yang pasal Sungai Buaya pun abang tak cerita detail lagi. Sebab tak dapat detail lagi pasal Sungai Buaya tu. So sekarang ni abang tambah lagi satu cerita. Pasal rumah suluk. Ini salah satu rumah suluk yang tertua lah kan. And Allahu Akbar. Okay, so. Oh yang ni bahagian belakang dia. Wah cantik air dia. Okay, so ni kawasan belakang. Nampak? Segi tepi sana ada apa? Cantik air dia. Daripada boring ni. Daripada boring air. Maknanya setiap kali mereka main mungkin mereka akan ni. Habis tak bawa gimbal. Kamera abang mungkin goyang-goyang sikit. Sebab gimbal abang tak bawa. So kita naik atas. Oh ada tempat lepok lah kan ni. Oh atas tu kebun durian. Mereka dah buat pagar ni. Mereka dah buat pagar lah. Ada kebun durian.
rumah bersuluk. Suluk. Tapi abang ada setengah pendapat bagi tahu. Bertanya, dia kata ahli siapa saja boleh ni. Boleh join kan. Tu Allah alam lah. Abang tak berani nak ulah. Cuma sekarang ni abang tertarik dengan tempat ni. So apa jiwa abang, hati. So Mr. kata macam minat tau. Nak duduk dalam tempat-tempat yang sunyi-sunyi tak ada orang kan. Okay, tu. Apa bunyi ayat kan? Kita tengok ayat kat belakang. Tu. Dia ada sumber air tau kat sini, ada sumber air. Air ni mengalir pada atas tu. So, mungkin next video abang akan cuba naik ke atas. So, mungkin next video abang cuba naik ke atas kan. Nah, naik sekarang licin kot ni. Kita try. Jom kita try. Okay, kan? Abang nak licin. Habis pula pakai kasut. Allah Akbar. Allah. Habis pula pakai kasut ni je. Kuah cukang. Oh, ada sumber air. Mereka buat pipe. Woi, tinggi lagi atas. Atas tinggi lagi. Kat belakang beh. Atas tinggi lagi. Kalau pondok upih. Pokok ni besar. Kalau pondok upih maknanya dia menghala ke Bukit Baru lah. Tapi atas tu ada lubang. So, kita cuba naik sampai ke atas tu. Ada tempat-tempat cantik yang abang boleh ambil gambar ke. Okay. Follow abang. Penat juga noh, walaupun sikit-sikit penat juga. Dia adalah hutan tanah ni. Ada setengah orang kata daripada wakaf dah kan untuk orang yang untuk buat rumah suluk ni. Daripada wakaf kan dah. Yang abang pasti tahu 18 lah. Abang pasti tahu 18 lah. Siapa-siapa yang dalam ni yang tahu sejarah pasal rumah suluk, tolong komen kan kat bawah kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya bang. Air dia tu best, air tak ada klorin kan. Tak ada. Sebab biasa kalau pembinaan lama ni, dia ada satu pelik tau, pelik. Pelik maknanya dia ada sejarah dan bulan pembinaan tu. Kalau macam sekarang ni dapat conteng-conteng simen ni kan tak? Kalau macam dulu, macam kita kan nak minta kebenaran kan, majlis-majlis apa semua kan depa bagi kebenaran kan, ada nombor tu. So tak ada, sebab dalam situ nak masuk tak boleh sebab dia kebun orang. Kita tak syok kan sebab depa pagak kan. Lagi depa nampak abang dekat dalam. Ya tak best tu je. Jom. Ikut abang, kita patah balik. Jom. Tak jumpa. Panah. Allah Akbar. Abang lupa bawa tripod lagi, tripod tu berat. Yang apa? Abang kan pakai DJI yang besar. Berat. Tak malah. Tunggu yung hayang sikit video ni. Okay, jom. Okay, gang. Jom. Kita keluar balik. Abang kalau betul ni pun nampak bekas sisa makanan ni pun macam bekas baru ni.
Kalaulah abang apa diberi kebenaran kan, siapa-siapa yang jaga kat sini kan tak, untuk abang bersihkan tempat ni pun dah satu rahmat dah kan. Ni ke tempat peninggalan sejarah tu. Tapi bukan untuk kunjungan lah kan. Sebab ni ke tempat ibadat kan. Okeylah kan. Itu saja perkongsian video abang. Rumah Sulut. Cuma abang nak ulas lebih-lebih. Tak pandai lah kan. Sebab benda ni sensitif kan. Okey kan. Enjoy. Assalamualaikum.